Ni tu Coca-Cola kita tengok besar ni. Ni tongdang Coca-Cola. Nak tahu tempat ni kat mana? Jom ikut aku. Ni lah Rare Brew guys. Kedai baru buka. Baru 3 bulan buka. Let's go. Ni Rare Brew Cafe dekat Barbia. Ni vibe dia style lah guys. Vibe untuk hampa lepak tempat lain pada yang lain. Siapa guna sofa tongram tempat ni tu kereta Hot Wheels dah belum gurus CAD. Okey guys, dekat sini macam-macam jenis makanan ada. So burger pun ada 4 jenis yang mamu dapat lah. So banyak lagi dah. First kita start dengan black pepper burger. Yang ni beef bacon. Peri-peri chicken burger. Ada ni burger ikan. Okey guys, lepas tu kita ada spaghetti aglio olio with crispy chicken. Mamu boh lu guys. Spaghetti aglio olio dah memang sedap. Rasa ayam dia pula. Ayam dia crispy dengan crunchy gila. Dia macam pemakan zinger burger tapi lagi sedap guys. Kena try ayam dia, kena buh. Tak buh ayam rugi. Memang sedap ayam dah puas hati. Okay guys, first kali Mamu nak try dia punya black pepper burger. Mamu suka kalau tengok sini, Mamu suka dia guna sebab dia guna brioche bun. Okay, dia Mamu suka. Lepas tu kalau kita tengok Mamu suka dia punya beef strip ni, dia punya generous amount. Nak kau tengok 1, 2, 3, 4. Dan Mamu suka beef strip ni garing lah. Kau boleh tengok garing. Lepas tu korang tengok kat sini guys, dia ada patty dia, patty daging tu, dan ada layer di antara patty tu ada cheese. Okay, so kalau hampa tak mau sauce black pepper, hampa boleh try burger ni. Burger ni bernama dia patty and bacon lah. Dia lebih form sama, cuma dia tak guna sauce black pepper. Okay guys, burger ketiga ni kita ada peri-peri chicken. So yang ni dia guna grill chicken guys. Hampa boleh tengok sendiri. Dan bila peri-peri rasa ada pedas lah. Ni ada cheese semua. Orang kata combo yang menarik lain pada yang lain. Okay guys, lepas tu siapa yang dah teringin lama nak makan burger ikan, kita ada fillet of fish guys. Dan fillet of fish ni kalau hampa tengok, Mamu yang paling penting kalau nak makan burger ikan, perlu tengok tepung yang dia guna. So bila Mamu sentuh ni, dia lembut macam ni kan. Macam ni yang Mamu suka ikan macam ni. Okay guys, siapa yang lapar sangat kalau makan tak kenyang, apa boleh order nasi chicken chop guys. Dia order ni ayam sikit dengan nala yang besar. Puas hati. Tengok orang ni nala boleh tutup muka. Nala yang besar boleh tutup. Okay guys, so hampa dah makan dah kenyang, hampa nak minum atau hampa nak makan dessert. So first ni kita ada dessert dia, iaitu brownies chocolate lah. Brownies chocolate ni kalau hampa tengok, dia ada strawberry kat sini. Brownies chocolate ni tu ada blueberry, dan dia di drizzle oleh matcha. So matcha drizzle lah. Okay, so untuk ayak kita ada lemongrass pa,